dulu kan, bila pergi sawah, kaki dia kan terpecah lah kaki kan. Tiba-tiba dia pergi masuk apa nama tu, ubah padi lah. Dia balik, lumpur tu dah selit kat dalam. Dia tak perasan. Dia basuh-basuh, lepas main tengok, lumpur banyak. Kalau tu bermakna air tetap masuk dalam. Bila dah pecah, dia had zahir. Bila had zahir kena apa? Masukkan air. Jadi kena bersih lumpur tu betul-betul lebih terbayang. Dia sama juga dalam bab cocokkan duri. Duri itu ada dua, satu kasar, satu halus. Kalau duri yang masuk dalam kena anggota kaki kita ke anggota wuduk tadi membentuk lubang dalam tercabut, maka wajib kena cabut. Dia kena duri apa? Duri dibung tebal, besar kan. Jadi kalau dia tarik je dah berlubang. Dia kata berlubang, maknanya lubang tu dia bertukar jadi had zahir. Ya. Kecuali kalau tak bentuk lubang macam duri semalu ke halus sangat. Kita cucuk tarik pun tak ada lubang. Itu nak cabut pun tak cabut pun tak. Itu adalah masalah duri yang lekat pada kaki itu. Ada dua bahasan.